Garis panduan telah dibuat oleh kementerian. Yang terbaru pada 2 minggu lepas saya pun telah mesyuarat. Cuma dia belum keluar lagi dalam peringkat tertinggi. Tetapi kita kena lihat dan nilai juga garis panduan yang terbaru ni. InsyaAllah akan dikeluarkan tak lama lagi. Bila tu Tuan Haji nak keluar garis panduan baru? Apa Saya mungkin? Dia punya perubahan-perubahan tu saya belum kaji lagi sebab dia masih lagi embargo. Jadi saya tak boleh kemukakan apa-apa. Tetapi pihak kementerian telah meneliti dan menilai semula prosedur keselamatan di sekolah. Contoh berlaku kemalangan hari itu, mungkin kenderaan tidak dibenarkan masuk dalam period tertentu. Katalah pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang. Tak ada kenderaan asing yang boleh dimasuk, nak hantar barang dan sebagainya. Lepas tu kehadiran murid di satu hala yang selamat, tak boleh berterabur je lah. Lepas tu had laju kenderaan. Itu contoh keselamatan kenderaan lah. Tapi keselamatan bagi umum yang lain, disiplin dan sebagainya, saya belum lihat lagi. Di jangka tahun ni insyaAllah. Jangka tahun ni. Selepas mendapat pandangan pelbagai pihak daripada jawatankuasa tertinggi kementerian, mereka akan rilis benda tu setelah ditandatangani oleh menteri.